Ni dia. Kita tengok pusat servisnya. Ni Honda. Ni kita perhatikan pagi tadi lah. 431 So next service bulan 3 tahun depan. Cadangan ni semua kat dalam. Kini saya berada di Pangkalan Renggang. Pagi ni dalam perjalanan menuju ke Honda Service Mabuk. Jadi jam menunjukkan pukul 9 pagi dan cuaca pada pagi ini cukup cerah sekali, dan keadaan jalan juga adalah seperti yang ditunjukkan ini. Jadi ini adalah jalan Lebuh AMJ menuju ke Bandaraya Melaka Bersejarah. Ini saya melalui Jambatan Duyung, dan di hadapan nanti itu terdapat jejantas. Di hadapannya ada persimpangan, iaitu kalau pergi ke sebelah kiri itu menuju ke kandang, dan saya akan menggunakan jalan terus di sini. Jadi kena berhenti sebentar di sini kerana lampu isyarat telah menunjukkan warna merah. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok bagaimana keadaan kenderaan pada pagi ini yang menuju ke arah kandang. Di hadapan tu kita tengok ada jejantas, dan saya akan melalui beberapa persimpangan lampu isyarat sebelum sampai ke Honda Service Mabuk ni. Jadi saya datang ke Honda Service kerana ini adalah merupakan untuk servis kereta saya. Jadi keadaan jalan seperti yang ditunjukkan ini. Sekali lagi, di sini ada satu persimpangan. Kalau di sebelah kanan tu, sana tu ialah menuju ke Bukit Katil dan Air Keruh. Dan jalan yang akan saya gunakan ialah untuk terus ke hadapan itu. Sebenarnya tak jauh daripada tempat saya berada ini untuk menuju ke Honda Semabuk. Ini lebih kurang dalam 3 km saja. Jadi appointment saya ialah pada pukul 10 pagi. Jadi saya kena hadir lebih awal lah untuk membolehkan kereta di servis mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi kita tengok banyak kenderaan bas, kereta dan juga motosikal melalui jalan ini. Di lampu isyarat ini agak lama sedikit. Ini merupakan Lebuh AMJ yang mana ada terdapat 3 lorong di sebelah ke arah Bandaraya Melaka, dan juga 3 lorong menuju ke arah Muar. Ya, perjalanan diteruskan lagi. Ini nampak pada pagi ini terdapat banyak sekali kenderaan beroda 2, motosikal di hadapan saya ni. Jadi cuaca cerah selepas hujan pada pagi tadi. Jadi kita kena melalui jalan ini. Ini kita menggunakan jalan yang agak sibuk pada pagi ini. Sebab itu kita tengok ada jejantas ni menunjukkan bahawa jalan di sini adalah banyak kenderaan. Ini ada sebuah motosikal. Ya, di hadapan tu sudah menunjukkan papan tanda kalau terus itu ke Melaka Sentral, dan saya akan mengikut jalan ke pusat bandar ni. Tadi ditunjukkan ke pusat bandar ni, saya belok ke sebelah kiri kerana Honda Semabuk dia berada di jalan ini.
dia ada tulis Pusat Bandaraya. Dan saya telah keluar daripada Lebuh AMJ ni. Seperti ini. Cuba sahabat-sahabat perhatikan, tengok jalan ini. Ni ialah jalan semabuk Jadi di sebelah kiri ni nanti terdapat sekali banyak kedai-kedai. Dan di deretan ini adalah merupakan deretan yang mana terdapat pusat servis. Ini kita tengok ada beberapa taman. Dan di hadapan sana itu kita tengok nampak ada kawasan perumahan, kondo. Ya, saya sudah menghampiri ke destinasi yang dituju. Jadi ini pusat servis kita tengok. Ini BMW. Di sebelah BMW ni kita tengok ada Toyota. Tu tunjukkan ni Toyota. Dan saya akan belok di sebelah kiri. Ni dah sampai pun pusat servis Honda. Okey. Jadi saya kena beri lampu isyarat untuk belok ke sebelah kiri. Ni saya dah sampai Honda. Jadi saya kena cari tempat parking di kawasan Honda ni. Okey, dah sampai. Jadi kita kena cari dekat mana parking Okey, saya parking di sinilah. Alhamdulillah, kini saya dah sampai pun di pusat servis. Jadi inilah tempat yang selalu saya datang untuk mendapatkan perkhidmatan. Sebenarnya saya ada pilihan lain untuk servis, iaitu seperti Honda di Taman Pedestrian Cheng, ataupun boleh juga pergi ke MITC Aikruh, Melaka. Jadi oleh kerana ini adalah salah satu daripada pusat yang terdekat dengan tempat tinggal saya, maka saya servis di pusat ini. Sebenarnya saya telah membuat temu janji pada pukul 10 pagi. Jadi ramai daripada pelanggan yang ada di sini menunggu untuk kenderaannya diservis sehinggalah selesai. Tapi saya telah membuat pilihan untuk balik ke rumah terlebih dahulu, kerana jangka masa yang digunakan lebih kurang antara 2 hingga 3 jam. Jadi bagi saya itu adalah terlalu lama. Jadi kaedahnya ialah saya pulang ke rumah dahulu. Kini saya berada di bahagian Honda Service. Ini adalah bahagian luar. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok kedudukannya, kawasan persekitar. Di sini ada service advisor yang mana berperanan untuk memberi nasihat kepada para pelanggan yang datang ke sini. Jadi semua perkhidmatan ataupun barang ganti dicatatkan di sistem komputer yang ada di sini. Malah maklumat-maklumat ini boleh diakses di mana-mana pusat servis Honda di Malaysia. Jadi kita sebagai pelanggan tidak perlu risau apakah barang yang nak diganti, kerana semakan boleh dibuat melalui sistem berkomputer ini. Jadi kita sebagai pelanggan juga boleh mendapatkan perkhidmatan servis di mana-mana Honda di Malaysia. Jadi maklumat-maklumat ataupun sejarah perkhidmatan servis juga dicatatkan di situ. Malah ada lagi satu sistem aplikasi iaitu Honda Touch disediakan di sini. Jadi kita sebagai pelanggan boleh akses di situ tentang invoice, tentang bayaran, dan juga boleh membuat tempahan di situ. Kini saya telah datang semula ke pusat servis Honda Semabuk, iaitu
jam menunjukkan pukul 2 petang. Jadi kereta saya telah pun siap di Swiss dan kini sampailah masanya untuk saya mengambil balik kereta yang telah ditinggalkan tadi. Beginilah keadaan di pusat servis Honda Semabuk ketika ini. Jadi sekarang ni saya menuju ke kaunter pembayaran dan saya berjumpa balik dengan service advisor saya tadi. Amount servis sama macam pagi tadi lah. 431 So next servis bulan 3 tahun depan. Tahun mileage 97,000. Samalah, mana sama dulu nak saya. Oh, profit ni. Sudah. Servis semua dalam kereta je Okey. Alhamdulillah, akhirnya servis telah pun siap dengan sepenuhnya dan kini saya telah pun mengambil kenderaan saya untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi cuaca pada ketika ini cerah dan saya mulai keluar daripada pusat servis Honda Semabuk. Jadi saya akan membuat servis pula selepas 10,000 km pada tahun hadapan. Okey, terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.